Perhatian semua, ada berita yang mengejutkan. Brookhaven dah jadi ais sepenuhnya. Tengok tu, balai polis jadi ais, hospital jadi ais, sekolah jadi ais, kedai makan pun jadi ais. Lebih menakutkan, semua penduduk Brookhaven telah bertukar menjadi ais. Siapa yang buat semua ni? Siapa musuh kita kali ni? Jawapannya ialah Alien Mystery. Alien Mystery, apa yang awak buat ni? Kenapa awak tiba-tiba jadi jahat? Ikhwan, bersedialah. Awak pun akan ditukar menjadi ais. Bagus. Semua manusia sudah jadi ais. Tinggal seorang saja lagi. Yen! Saya datang. Nak tangkap awak. Bersedia, Yen. Awak pun akan ditukar menjadi ais. Alien Mystery, kenapa awak buat semua orang jadi ais? Bukankah awak kawan kami? Bukankah Brookhaven ni tempat tinggal awak? Diam, Yen. Jangan bergerak. Alamak. Yen kena lari selamatkan diri. Jangan harap dapat lari dari saya. Alien Mystery, tolonglah berhenti. Awak kawan baik, Yen. Yen tak sanggup lawan awak. Alien Mystery, sanggupnya awak buat macam ni? Kenapa awak nak sakiti Yen? Tak guna. Yen berjaya lepaskan diri. Yen, saya akan cari awak sampai dapat. Buat masa sekarang, Yen perlu cari tempat yang selamat. Yen perlu bersembunyi daripada Alien Mystery. Itu kan taska Brookhaven. Di sana nampak macam selamat. Hah? Oh tidak. Tak mungkin. Ibu, ayah, kenapa jadi macam ni? Ibu dan ayah Yen pun jadi ais. Alien Mystery, selama ini kami anggap awak sebagai keluarga. Tapi kenapa awak buat kami macam ni? Kenapa awak sanggup sakiti ibu dan ayah Yen? Alien Mystery, kenapa awak berubah? Kenapa? Alien Mystery, awak telah sakiti sahabat, keluarga dan tempat tinggal Yen. Mesti ada sesuatu yang tak kena. Mesti ada sebab kenapa Alien Mystery buat semua ni. Yen akan siasat. Yen! Alien Mystery. Yen akan siasat. Kenapa Alien Mystery jadi jahat? Tapi sebelum itu, ada sesuatu Yen perlu buat. Yen kena pulihkan tenaga badan Yen dulu. Suhu sejuk di Brookhaven buat badan Yen jadi lemah. Jadi untuk pulihkan tenaga badan Yen, ada dua perkara yang Yen kena buat. Pertama, Yen kena pakai baju sejuk. Dan kedua, Yen kena cari makanan. Bila tenaga badan Yen dah pulih, barulah Yen dapat siasat tentang Alien Mystery. Jom, kita cari baju sejuk dekat sana. Nampaknya kedai baju pun sudah jadi ais. Harap-harap Yen jumpa baju sejuk di sini. Bagus, Yen sudah jumpa baju sejuk. Sekarang Yen tukar baju dulu. Alien Mystery masih belum jumpa Yen. Kalau macam tu, Alien Mystery guna gadget ini. Dengan gadget ini, Alien Mystery boleh nampak jejak kaki Yen. Aha, dah jumpa. Kalau Alien Mystery ikut jejak kaki ini, Alien Mystery akan jumpa Yen. Rupanya, Yen menyorok dalam kedai baju
Yen, alien misteri akan tangkap awak. Itu dia. Alien misteri dah nampak kaki Yen. Jangan bergerak. Nampaknya alien misteri dah kena tipu. Ini cuma kasut Yen. Nasib baik Yen sempat lari sebelum alien misteri sampai. Yen pun dah berjaya pakai baju sejuk. Sekarang Yen kena buat perkara kedua, iaitu cari makanan. Dekat kedai burger sana mesti ada banyak makanan yang Yen boleh ambil. Sejuknya tempat ni. Alamak, tengok tu. Kereta pun dah jadi ais. Bahaya betul. Yen dah sampai. Wah, ada satu burger yang belum jadi ais. Kalau macam tu, baik Yen makan sekarang. Rancangan berjalan dengan lancar. Sekarang tenaga badan Yen dah pulih sepenuhnya. Yen. Akhirnya saya jumpa awak. Sekarang Yen tak boleh lari lagi. Alien misteri akan tukar Yen jadi ais. Bersiap sedia, Yen. Apa ni? Kenapa lantai ni licin? Sebenarnya, alien misteri dah masuk perangkap Yen. Yen sengaja letak sabun pencuci dekat lantai tu, supaya lantai tu jadi sangat licin. Sekarang, alien misteri tak boleh kejar Yen lagi. Alien misteri, kenapa awak jadi macam ni? Yen akan siasat sekarang. Semuanya bermula 2 hari lepas. Masa tu, alien misteri tiba-tiba hilang. Dia tak balik rumah langsung. Jadi, ini rancangan Yen. Yen nak tengok rakaman CCTV. Kalau Yen tahu alien misteri pergi mana 2 hari lepas, Yen yakin Yen akan jumpa jawapannya. Dalam balai polis ni, mereka simpan rakaman CCTV. Nasib baik komputer ni masih boleh guna. Sekarang, Yen akan tengok rakaman CCTV 2 hari lepas. Itu dia. Yen dah jumpa alien misteri 2 hari lepas. Sebelum semua ni jadi, alien misteri pergi ke hospital. Kenapa agaknya alien misteri pergi ke hospital? Apa yang ada dalam hospital tu? Nampaknya Yen dah hampir jumpa jawapannya. Yen! Serah diri sekarang. Kali ni, Yen tak boleh lari lagi. Alien misteri dah tutup jalan keluar. Alamak, balai polis ni cuma ada satu pintu keluar saja. Maksudnya, Yen dah terperangkap. Macam mana Yen nak keluar ni? Patutkah Yen menyerah? Cepat Yen, serah diri. Memang tak ada jalan keluar lagi. Tak, Yen tak boleh menyerah. Yen kena siasat kenapa alien misteri tiba-tiba jadi jahat. Mesti ada cara untuk Yen lepaskan diri. Apa ni? Penjenayah ini berjaya lari dari penjara nombor 2. Macam mana dia boleh lari? Mesti dia ada buat jalan rahsia. Kalau Yen jumpa jalan rahsia dalam penjara ni, maksudnya Yen boleh keluar dari balai polis. Itu dia. Yen dah jumpa jalannya. Terima kasih penjenayah Dizzy. Sebab jalan rahsia yang awak buat ni, Yen dapat selamat dari alien misteri. Sekarang, alien misteri tak perasan yang Yen dah keluar. Jadi, Yen akan pergi ke hospital. Alien misteri, apa yang awak sembunyikan dari Yen? Apa yang awak tak nak beritahu Yen? Yen yakin Yen akan jumpa sesuatu dekat sini. Apa ni? Maklumat rahsia. Virus maut menyerang Brookhaven. Alien misteri, terima kasih sebab datang.
ada sesuatu saya nak beritahu. Brookhaven sekarang dalam bahaya besar. Apa yang berlaku? Semua orang di Brookhaven sudah dijangkiti virus yang sangat bahaya. Namanya virus maut. Tapi sebab badan alien misteri istimewa, hanya alien misteri saja yang tak dijangkiti. Kalau macam tu, kita kena selamatkan semua orang. Menurut kajian saya, virus ni boleh hilang kalau kita tukar ia jadi ais. Jadi, alien misteri kena tukar semua penduduk Brookhaven jadi ais. Lepas virus tu mati, alien misteri boleh tukar semua orang balik macam biasa. Ya, saya setuju dengan rancangan tu. Tapi, ada sesuatu alien misteri perlu tahu. Alien misteri kena kekalkan semua orang dalam bentuk ais selama 3 tahun. Dalam 3 tahun ni, alien misteri kena hidup seorang diri di Brookhaven dan jaga tubuh kami yang beku. 3 tahun, saya kena hidup sendirian. Betul tu. Jadi alien misteri sanggup ke? Kalau ini sahaja cara nak selamatkan semua orang. Baiklah, alien misteri setuju. Tapi ada satu syarat. Jangan beritahu Yen tentang perkara ni. Kalau Yen tahu saya kena hidup seorang diri selama 3 tahun, Yen mesti akan sedih. Jadi itulah sebabnya. Maaf Yen, tiada cara lain lagi. Tak boleh. Yen tak benarkan alien misteri hidup seorang diri. Alien misteri tiada pilihan. Alien misteri, jangan. Tolonglah maafkan alien misteri. Alien misteri tiada niat nak sakiti Yen. Dan dari situlah bermula kisah alien misteri hidup seorang diri di Brookhaven. Setiap pagi dia makan seorang diri tanpa sesiapa di sebelahnya. Dia bermain seorang diri dan bercakap seorang diri. Setiap hari alien misteri akan bersihkan seluruh Brookhaven. Dia sapu jalan, dia kutip sampah. Semua dia buat sendiri. Supaya bila kawan-kawan dia balik nanti, Brookhaven akan cantik macam dulu. Kalau ada musuh luar datang nak serang Brookhaven pula, jangan risau, sebab alien misteri ada untuk pertahankan semua orang. Sebab alien misteri dah janji. Alien misteri akan jaga Brookhaven selama 3 tahun. Setiap hari juga, alien misteri akan datang jumpa Yen. Dia cerita pada Yen tentang hari-harinya. Walaupun Yen cuma boleh dengar. Setiap malam, alien misteri akan pandang bintang dan berdoa supaya semua derita ini akan cepat berakhir. Dia tidur seorang diri, dalam kesejukan, dalam kesepian. Kadang-kadang, alien misteri menangis perlahan, sebab jauh dalam hati dia. Dia sangat sunyi. Alien misteri rindu kawan-kawan. Rindu ibu ayah. Dan paling dia rindu, ialah Yen. Sebab alien misteri sayang semua orang, walaupun dia sendiri terluka. Masa berjalan, hari demi hari, dan akhirnya 3 tahun pun berlalu. Di sini sudah tiada. Di sini pun sudah tiada. Bagus, semua tempat sudah bersih. Nampaknya virus maut itu sudah hilang.
3 tahun telah berlalu. Semua penduduk Brookhaven pun sudah sembuh. Jadi sekarang, masa untuk kembalikan Brookhaven seperti biasa. Semuanya berjalan dengan lancar. Yen, awak manusia pertama yang alien misteri akan pulihkan. Yen, badan awak sudah sihat. Selamat kembali. Hah? Alien misteri, terima kasih sebab jaga kami selama 3 tahun. Yen minta maaf sebab tak dapat teman alien misteri. Yen minta maaf sebab alien misteri terpaksa hidup seorang diri. Tak mengapa, Yen. Sebab alien misteri sayang semua orang. Dan dari sini, pengembaraan Yen dan alien misteri diteruskan seperti biasa. Malah, pengembaraan ini akan jadi lebih menarik sebab selepas ini, kami akan ada 2 kawan baru. Hai, salam perkenalan. Nama saya Bobo Boy. Saya pula Ejen Ali. Tekan sini sebelum terlambat.